Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia FPMM Selangor menahan sebuah bot yang membawa lebihan penumpang di perairan Pulau Ketam, Selangor. Pengarahnya Kapten Maritim Abdul Muhaimin Muhammad Saleh berkata, bot itu dikesan semasa rondaan rutin di 0.15 Bautu Nautika, Tenggara Sungai Lima pada jam 6.15 petang semalam. Menurut beliau, hasil pemeriksaan mendapati dua lelaki tempatan berusia 18 dan 60 tahun bertindak sebagai nakoda dan kru bot. Katanya bot berkenaan melakukan pelbagai kesalahan di bawah Ordinan Perkapalan Saudagar MSO 1952 termasuk membawa 78 penumpang melebihi had, lesen dan insurans tamat tempoh serta melakukan pengubahsuaian tidak sah. Jelasnya, bot dan nakoda kemudian dibawa ke jeti Pasukan Polis Marin PPM Pulau Indah dan diserahkan kepada Maritim Malaysia untuk tindakan lanjut. Kes disiasat di bawah Ordinan Perkapalan Saudagar MSO 1952.